Patah tu tanda. Ini banjir 2025. Ini banjir 2014. Ini parah 2001. Kita boleh tanda situ. Kena buat tu, buat penanda air. Buat orang kata kenangan-kenangan banjir-banjir besar. Kita kena buat tanda arah tu. Dekat tiang tengah tu. Kena buat satu stiker tu. Ini banjir 2014. Parah air sungai. Ini banjir 2021. Ini parah air naik. Ini banjir 71. Kena buat gitu. Ya, kita agak tahu ni tak besar. Bermakna kita lepas pada banjir 2001 tu, 2002 okey, tak apa banjir besar. 2003 tak apa banjir besar. Tapi ada tempat-tempat banjir di Batu Kapur, di Gajah Mati, Kapur Mambang, Metakat Indah yang 2004 ya. 2005 ni banjir sekejap di Batu Kapur. Kita harapkan tak ada gelombang ketiga di Sungai Semantai. Air Sungai Pahang ni masih lagi menaik perlahan-lahan ya. Trend menaik. Yang pada air besar baru-baru ni belum sampai lagi. Lebih kurang 1,5 kaki lagi. Nak sama dengan air besar yang baru-baru ni. Tulisan Temelur tu lebih kurang 3-4 kaki lagi ya. Baru nak kena ya. Kawasan saya ada dah duduk sana. Kawasan saya ada duduk sana. Ya ke? Waalaikumsalam. Zati, mana awak? Tak tengok air ke Zati? Zati sahabat kau ni. Puan Zati. Yo, air naik. Awak jagalah belah lebak tu. Kabah-kabah tu. Kawan bukan kawasan abang pun. Sekejap dulu. Ada 6 kali sisi perubahan cuaca hingga bulan 3. Ya, Muharram betul tu. Kita lalai bulan 3 lah. Keputusannya. Ini sekarang ni awan pun masih lagi meeting. Datang mesyuarat lagi ni awan ni. Nak bagi peruntukan air ya. Awan sedang meeting ni tu. Tengok tu awan pun dah nampak dah banyak dah tu berkumpul. Kat Pekai ni, bukan ni Sungai Pahang Temelur, di Temelur. Dilancar awan gelap sangat dah ni. Ya, Mira. Waalaikumsalam. Ya, Faizal. Terima kasih atas infonya. Ya, sama-sama. Tadi cerah ni dah gelap. Yelah, judi gitulah kita ni. Hujan tak berhenti lagi ni ke tuan. Belum lagi ni, belum musim ni belum habis lagi ni. Ya, awal pun tengah meeting. Betul, Zati. Bukan kita je ya, meeting-meeting ya. Bukan NGO, bukan parlimen ya. Awal pun pandai meeting. Tu dia meeting tu untuk keputusan tu. Nak bagi peruntukan air tu pada kita tu macam mana. Kalau diluluhkan mungkin sampailah air, peruntukan air. Antara banyak dengan tak banyak aja lagi. Dia tengah meeting lagi tu. Dia mesyuarat dia ni panjang. Last kali bulan 3 habis meeting mesyuarat awal-awal ni. Waalaikumsalam. Faedah Keratung panas manja. Semua ya. Panas manja pula. Itulah jemur kain nak kering sekejap, dok sekejap. Dia ada panas manja-manja ya. Air naik ke? Ya, air masih lagi naik. Kau risau ke Zeti tu je. Takut main air. Biarlah ngantor ke lain. Tak ada. Kalau dia nak hantar teman, tak ada ke lain dah. Tak ada dah. Cece. Sungai Mentuang pun gaya. Boleh letak jaring ke benda Sungai Mentuang. Cari lain. Ampun dah mata patah tu. Ya jebat. Ampun dah. Ala bentuk peruntukan air. Ni nak luluh. Nak luluh dah ya. Jaga-jaga. Ada dah bantuan airnya. Peruntukan. Terima kasih Makcik Damia. Terima kasih. Rosli naik slow. Ada tuan Rosli ke? Chris, terima kasih PC. Terima kasih mana yang rasa nak PC Le Foreign boleh PC ya. Boleh bersahabat. Kat mana ni bang? Sungai Pahang Temelur. Ya, nak gunakan. Terima kasih Kak Asma.
Kapitan.